Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Sebelum saya mulakan bicara buku saya pada hari ini, eloklah jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kerana tak kenal, maka tak cinta. Nama diberi Nuraini Sairwani binti Luqman Al-Hakim, seorang pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah. Kod sekolah TRA 0002. Iqra, bacalah. Membaca merupakan satu amalan yang perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Hal ini demikian kerana membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan, menjana pemikiran kritis dan meningkatkan prestasi akademik. Selain itu, membaca juga dapat membentuk sahsiah terpuji di dalam diri dan menjadi tonggak kejayaan. Oleh itu, remaja pada hari ini perlulah sedar akan kepentingan membaca bagi melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan dan berjaya pada masa hadapan. Antara inisiatif untuk meningkatkan amalan membaca dalam kalangan pelajar pada hari ini adalah dengan adanya program Nilam yang dapat membantu memupuk semangat pelajar untuk lebih gemar membaca. Jadi hari ini saya nak kongsi dengan anda semua sebuah buku yang telah menambat hati saya dan membuka mata saya tentang realiti sebenar kehidupan masyarakat pada hari ini. Buku ini bertajuk Pada Subuh yang Membawa Aku Pergi. Sebuah karya Yahya Samad terbitan Mangosteen Publication pada tahun 2023. Mempunyai 391 halaman muka surat dan kualiti ilustrasinya yang sangat menarik dan dekat dengan hati pembaca. Sesuai dibaca oleh golongan remaja kerana buku ini banyak mengetengahkan isu yang sering berlaku dalam kalangan remaja pada hari ini. Mengisahkan tentang seorang pelajar lelaki yang bernama Iskandar Zulkarnain. Didera sejak kecil oleh si ayah, namun dibelai penuh kasih oleh si ibu. Walaupun perit dan sakit penderitaan yang dialami oleh Iskandar, namun dirinya tetap tabah demi kasihnya seorang ibu. Namun seperti manusia biasa, pendewasaan membawa dirinya jauh ke sekolah menengah berasrama penuh kerana tidak mahu tubuhnya terus diseksa. Pelbagai ujian dan rintangan yang perlu dihadapi oleh Iskandar dalam meneruskan kehidupannya. Sanggup berkorban masa dan tenaga agar memastikan ibu dan adik perempuannya bahagia. Di saat ujian datang melanda, hadirnya seorang sosok sahabat yang menemaninya di kala duka dan tawa. Sahabat yang sanggup menghulurkan tangan di saat Iskandar berseorangan. Sahabat yang mengajarkannya untuk menelan hakikat hidup walaupun pahit. Mereka saling melengkapi antara satu sama lain dan berusaha menjadi seorang pelajar yang unggul. Di saat Iskandar sudah menerima akan takdir hidupnya, ayah yang dulu pernah menjadi api dalam sekam yang sepatutnya menjadi pelindung tetapi telah meninggalkan parut yang paling dalam hidupnya, hadir semula. Namun siapa sangka, ayahnya hadir kerana ingin memohon kemaafan daripada anak lelaki tunggalnya itu. Bagi Iskandar, setiap manusia berhak diberikan peluang kedua. Lebih-lebih lagi apabila orang tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Hubungan mereka bertambah baik dari hari ke hari. Impian Iskandar untuk merasai kasih sayang seorang ayah akhirnya tercapai. Tetapi keluarga, cinta dan persahabatan yang diharap malar, fitrah hidup ini tiada yang kekal. Iskandar sempat merasakan bahagia walaupun sebentar cuma. Kerana bahagia itu ada, tetapi tidak seperti kisah dongeng. Buku ini banyak mengajarkan saya untuk menjadi insan yang terus melangkah ke hadapan dan menerima setiap perkara yang hadir dalam hidup ini. Pelbagai nilai yang boleh kita hayati, antaranya adalah nilai persahabatan yang mampu menjadikan diri lebih kuat dalam mengharungi pelbagai ujian. Sahabat yang baik dapat menjadikan kita insan yang berguna serta berwibawa. Selain itu, nilai kemaafan yang akhirnya membawa kepada kebahagiaan. Buku ini mengajarkan saya untuk sentiasa memaafkan orang lain. Kerana dengan hanya memaafkan sahaja, hati kita akan menjadi lebih tenang. Akhir sekali, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ibu adalah penyeri keluarga dan penguat seorang anak.
Buku ini telah memberikan kesan positif yang mendalam kepada saya dan menjadikan diri saya lebih berguna dan berpengetahuan tinggi. Semoga dengan membaca dapat menjadikan kita semua insan yang bersahsiah tinggi dan berpengetahuan luas. Sebelum saya akhiri bicara buku pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Tampan ananda tuju ke pekan, bersama memanda iring puteri, salah dan silap harap maafkan. Moga berjumpa di lain hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam Nadi Ilmu, amalan membaca.